Selepas kekecohan itu sedikit reda, lelaki itu duduk di atas batu besar. Dia memandang tepat ke arah mereka semua. Kamu semua orang bandar. Kamu semua fikir tempat ini tempat main-main. Sedangkan tempat ini kami yang jaga sejak dari nenek moyang kami. Tapi kami bukan dari buku, bukan dalam peta, bukan dalam fail kerajaan. Kami tiada rekod, tapi kami wujud. Fikri bertanya perlahan. Abang ni orang asli ke? Lelaki itu ketawa kecil, tapi ketawanya buat bulu tengkuk naik. Kami orang sebelum kalian namakan kami orang. Kami bukan sakai, bukan jago, bukan senor. Tapi kami tahu tentang mereka. Kami tak pernah pergi pejabat. Tapi hutan ni pejabat kami. Bob berbisik. Patutlah pelik dengan logat abang ni. Tiada rekod rupanya.